Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, tolong share, like dan subscribe sebab kita ada banyak nak komen dan kita banyak konten yang nak kongsikan kepada anda semua, perkara-perkara yang melibatkan kita semua, sebab yang melibatkan titah Tuanku Sultan Selangor yang terbaru, guys. You guys tak kisah you orang Kedah ke, orang Johor ke, apa sahaja, kalau you duduk Selangor dan KL ini mesti faham titah terbaru yang dikeluarkan oleh pejabat ataupun Selangor Royal Office di Facebook, di mana baru setengah jam yang tadi telah dikeluarkan kenyataan media Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor tentang isu babi, guys. Pertamanya, kita nak beritahu dekat kawan-kawan kita di sebelah Pakatan Harapan, kami rakyat Selangor tak suka dan babi dibuat dalam negeri ini. In the first place. Sebelum titah Tuanku keluar pun kita rasa tak selesa, sebab pertama bau busuk. Kami pergi, guys, di Tanjung Sepat tu, bau busuk, pencemaran tak terkawal, mengalir najis babi tu sampai ke laut tu di Tanjung Sepat tu digunakan udaranya, dihidu setiap hari puluhan tahun, meraung merana. Sebab itu Tuanku Sultan Selangor konsisten, dan hari ini terbukti walaupun semalam disembahkan titah maklum ataupun semalam diberikan sembah maklum oleh Yang Berhormat Datuk Seri Ibrahim tentang cadangan kerajaan persekutuan untuk meneruskan ladang babi secara moden dan sebagainya. Hari ini titah Tuanku Sultan Selangor telah mengatakan bahawa Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor kekal dengan pendirian baginda seperti mana yang telah ditegaskan menerusi kenyataan media pada 10 Februari yang lalu ketika sedang don, guys, bahawa baginda tidak berkenan sebarang aktiviti penternakan babi dijalankan di mana-mana daerah di negeri Selangor Darul Ihsan. Okey. Dan pendirian tersebut, pendirian yang Tuanku sebut ni adalah mengambil kira, okey, ni kena penting, guys, implikasi penternakan babi yang boleh menyebabkan pencemaran pada tanah, udara dan risiko pencemaran sumber air sungai melalui pelepasan najis babi, kumbahan babi. Ni saya sebut tadi tu, di Tanjung Sepat tu, limpahan kumbahan babi tu dilepaskan terus direct kepada sumber air, iaitu sungai, longkang, parit dan sebagainya. Ini menjadikan satu bencana kepada penduduk di Selangor, terutama di kawasan Kuala Langat, Tanjung Sepat dan sebagainya. Dan seterusnya, baginda menyebut, baginda menzahirkan kebimbangan bahawa aktiviti tersebut boleh menejaskan kawasan tadahan air serta menejaskan sungai-sungai yang menjadi sumber bekalan air bersih kepada penduduk kira-kira 9 juta penduduk di Selangor, KL dan Putrajaya. Walaupun selain itu, kaedah peternakan moden yang mematuhi piawaian memerlukan kos yang amat tinggi dan tidak praktikal, serta mungkin dapat dilaksanakan hanya bagi memenuhi bekalan daging babi di negeri Selangor saja. Ini sangat dan tidak praktikal serta tidak mungkin dapat. Okey, faham. Maksudnya kita nak bagi tahu, Tuanku tahu tentang pendengar moden ni, semua orang tahu, tapi cuma dia tidak praktikal. Baik, jadi Tuanku kata baginda mencadangkan agar daging babi diimport daripada negeri lain seperti Sarawak bagi memenuhi keperluan masyarakat yang bukan Islam di negeri Selangor ni. Jadi baginda menentahkan bahawa negara seperti Singapura juga tidak menternak babi dan mengimport daging babi daripada luar. Okey. Ini penting, kan, nak sebut. Duli Yang Maha Mulia juga berpandangan bahawa penternakan babi berskala besar maupun kecil adalah tidak sesuai dilaksanakan di negeri Selangor. Ini penting, guys. Pemandangan sumber tanah yang terhad. Ini yang kita nak katakan tu. Kalau dia buat ladang babi moden, ia memerlukan skala besar, sangat-sangat besar. Jadi memerlukan ruang yang menyebabkan kerugian kepada sumber tanah bagi negeri Selangor ini. Jadi lebih baik dimanfaatkan untuk tujuan pembangunan lebih ekonomik dan memberikan manfaat kepada masyarakat sepenuhnya secara menyeluruh. Okey, guys. Okey, ni perenggan last, guys. Tuanku sebut menegaskan, Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor menegaskan agar isu penternakan babi ini dihentikan dan dimuktamadkan. Dengar tu, wahai pemimpin-pemimpin di negeri Selangor, Amiruddin Syahri, siapa lagi, Wang Siuki, DAP daripada Panamaran, daripada Kajang, daripada siapa-siapalah korang DAP Cina ni, dengar tak korang Tuanku sebut ni, hentikan, muktamadkan sepenuhnya, in bracket, full stop.
Tuanku kena sebut full stop. Kena sebut bahasa Inggeris ke baru kau nak faham ni. Tuanku sebut ni full stop. Demi mengelakkan keresahan masyarakat serta memastikan keamanan dan keharmonian rakyat negeri Selangor terus terpelihara. Itu nak bagi tahu sebegini punya tegas, jelas, tuntas, clear. Itu pun masih cuba lagi kemarin. Masih lagi cuba lagi kemarin semalam, di mana kerajaan pusat Anwar Ibrahim bawa lagi. Siapa yang pergi desak Anwar tak tahulah siapa yang pergi desak kerajaan pusat untuk desak Datuk Menteri Besar Selangor untuk memastikan bawa juga cadangan. Tak apa, tuanku tak setuju, tak apa, tapi kita akan buat tempat yang terpencil lah, kita akan buat tempat moden lah, apalah. Tuanku dah bagi full stop. No, there is no muktamad segera, tak payah bincang lagi. Faham ke tidak ni? Cukup lah wahai pemimpin. Aku tak faham lah kenapa pemimpin ni bebal tuli, pekak badak, bisu ke barangkali. Put a stop, full stop tuanku sebut. Dalam kenyataan media tuanku sebut full stop. Jadi apa lagi yang korang nak? Asalnya kenyataan tuanku yang dikeluarkan oleh Royal Selangor Office sangat jelas, tuntas. Okey, kita minta supaya semua rakyat Selangor bangkit, tegur kerajaan negeri yang masih lagi degil. Bawa pada kerajaan pusat degil ni, negeri kerajaan pusat dua-dua ni degil. Nak cuba bawa juga projek babi di negeri Selangor ni. Cukuplah. Prihatin peduli pasal babi. Fokuslah isu-isu lain, isu banjir, isu peradangan, isu lebih besar, isu yang melibatkan food security terancam di negeri Selangor ataupun di Malaysia ini. Ini lebih penting kita bincang secara tuntas dengan sumber kewangan tanah yang terhad ini. Kita pastikan makanan yang betul-betul memenuhi keperluan rakyat negeri Selangor dapat dipenuhi, bukan memenuhi selera kapitalis bangsat, toke-toke yang cuba mempengaruhi, mendesak, memastikan supaya pemimpin yang jahil, pemimpin yang mengikut kata-kata toke ni terus-menerus membawa suara-suara yang bobrok, yang menyebabkan terpaksa Sultan di negeri ini, Sultan Selangor ni terpaksa menegaskan bahawa cukup, muktamad, full stop. Na'udzubillah, teruk kerajaan kita pasal ni. Ingat rakyat, kalau korang undi diorang lagi, diorang akan bawa lagi akan desak lagi. Jangan sampai diorang cuba nak membuang sultan yang ada. Jangan. Boleh jadi kan, kemungkinan sebab sultan degil tak nak, mereka cuba buat sedaya upaya. Asal penting kan kepentingan tembolok toke-toke bangsat ni. Jadi you guys sebarkan video ni. Kita mesti bangkit bersuara. Ini tanah kita, ini tanah Melayu Selangor ni. Kita mesti pastikan kita mesti bersuara di belakang tuanku. Jangan nak biarkan tuanku sahaja yang bersuara. Jadi mesti sampaikan mesti kepada Pakatan Harapan. Sudahlah Pakatan Harapan berpolitik. Kalau kau tak nak jadi kerajaan, dah pening kepala, nak return power, step down, buat pilihan raya semula. Kita pastikan angkat suara yang terbaik. InsyaAllah rakyat dah tahu dah nak pilih siapa ni. Cuma pening tengok pengantin korang seorang-seorang ni, yang mana pengkhianat, yang mana barwa, semua ada dekat Papua belah sana. Komen di bawah, tenang Sadbara. Assalamualaikum.